Sekali lagi, US kena libas dengan China. Bermula hari ini, 12 April, semua barangan US akan dikenakan tarif oleh China sebanyak 125%. Antara yang terkesan dengan tarif ini adalah peniaga US yang ambil barang di China. Semua ni bermula apabila Trump dia naikkan tarif barangan China sampai 145%. Konon-kononnya nak ugut China lah supaya China ni datang dekat dia buat rendingan merayu-rayu. Tapi China ni dia bukan jenis yang goyang punya. Dia naikkan lagi tarif barangan daripada 84 kepada 125%. Dan dalam masa yang sama juga, Kesatuan Eropah dah mula berunding dengan China untuk kurangkan lagi tarif kereta elektrik dari China. Dan sepatutnya US bolehlah satukan negara lain nak tekan China, tapi terbalik pula, US pula yang kena tekan dengan China. Dan sama-samalah kita nantikan episod yang seterusnya. Mungkin sekarang ni Trump tengah fikir apakah cara terbaik nak deal dengan China supaya dia ni tak malu. Jadi apa pendapat anda? Cuba komen dekat bawah.